Berita terkini baru sahaja diterima. Kami menerima laporan mengenai insiden besar di pusat bandar. Laporan secara langsung dari pusat bandar. Keadaan di sini amat huru-hara berikutan letupan besar. Ramai pegawai polis cedera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pihak polis kini sedang memburu 6 orang suspek penjenayah paling dikehendaki negara. Dan di pertengahan 6 suspek tersebut mempunyai kepakaran khusus dan dipercayai bertindak secara terancang. Suspek pertama dikenali sebagai Man Tebabo, dipercayai pakar dalam pembuatan dan penggunaan bahan letupan. Suspek kedua, Dr. Zara Chem, mempunyai kepakaran dalam bidang kimia dan bahan berbahaya. Suspek ketiga, Suzy Speedy, dipercayai pakar kendaan dan melarikan diri menggunakan kendaan berprestasi tinggi. Suspek keempat, Rabi Rif, dikenal pasti sebagai bekas senjata api dan individu bersenjata. Suspek kelima, Dino Top, dipercayai terlibat dalam aktiviti kemusnahan dan serangan berskala besar. Dan akhir sekali, suspek terakhir, Joe Dambul, merupakan pakar IT, pengodam, ketua kumpulan serta perancang utama kegiatan jenayah ini. Pihak polis ingin menegaskan bahawa ke-6 individu ini adalah sangat berbahaya dan kumpulan ini digelar Geng Joe Jambul. Kami tidak akan berkompromi dengan mana-mana bentuk jenayah bersenjata. Sekian, terima kasih.